bersih pun kita memang dah identify dah. Biasanya ada beberapa kementerian yang kita tahu dah. Bila bubar DUN atau parlimen ni, kementerian ni lah yang akan buat kesalahan ataupun dia akan menggunakan jentera untuk kempen. Adakah macam tadi Acap kata kan, kalau bubar je memang kita tahu kementerian ni akan buat. Adakah di setiap kali PRN atau PRU memang kementerian tu akan buat? Kementerian tu akan buat. Kita dah tahu dah. Kita dah mark dah. Kementerian mana Cap? Kami mau tahu juga. Statement yang selalu kita keluar, yang pertama kita tahu KPKT. KPKT setiap kali pelarian lepas, tapi dia pandai sikit lah. Dia buat ni sebelum penamakan calon. Mungkin dia dah tahu dah, dia pernah buat selepas penamakan calon. Tapi kita attack, lepas tu dia baiki strategi dia. Apa yang dia buat sebenarnya? Umum peruntukan. Sama ada peruntukan baru ataupun tidak, satu hal lagi lah. Tapi ada yang kita detect sebagai peruntukan baru sebab kita terpaksa juga tally ataupun check dengan bajet kan. Ada tak bajet-bajet yang dah diluluskan di Dewan, dia cuba umum balik, ataupun ini peruntukan baru, ataupun janji nak bagi ada juga yang macam ni KKLW lah, bila nak menguruskan PPRT dan sebagainya kan. Contohnya dia akan guna ayat, kalau undi parti saya ataupun parti saya menang, nanti kita akan baiki cat baru, baiki flat, baiki rumah PPR, macam itulah. So ayat-ayat macam itulah yang kita anggap ni dah menggunakan sumber kerajaan kan, ataupun bagi syarat kan. Sepatutnya itu tak boleh sebab itu tugas dia. Tapi sebab dia bagi bersyarat, jadi kita anggap itu sebagai satu penggunaan lah atau salah guna sumber kerajaan.